Rheumatoid arthritis adalah penyakit autoimun dengan keradangan sendi kronik dan kerapuhan tulang. Rheumatoid arthritis lebih kerap berlaku pada wanita pertengahan usia. Ia menyebabkan tisu di sekeliling sendi rosak dan berlakunya kesakitan, bengkak, kekejangan, pergerakan terhad dan kemungkinan berlakunya kerosakan pada kulit, paru-paru dan sistem darah. Ini akan membawa kepada kecacatan sendi kekal dan meningkatkan risiko hilang upaya jika tidak dirawat dengan betul. Pesakit arthritis rheumatoid mengalami tahap faktor rheumatoid, protein C reaktif dan kadar pemendapan eritrosit yang tinggi. Pesakit dengan arthritis rheumatoid mempunyai kepadatan mineral tulang yang rendah yang akan membawa kepada perkembangan osteoporosis. Kedua-dua kekurangan vitamin D dan penghasilan TNF, faktor keradangan, boleh memburukkan keadaan rheumatoid arthritis. Metadikol menghalang peningkatan faktor rheumatoid, protein C reaktif dan kadar pemendapan eritrosit yang boleh mengurangkan tindak balas keradangan. Pada masa yang sama, metadikol juga boleh menghalang penyakit autoimun, mengurangkan keradangan dan memulihkan arthritis rheumatoid dengan mengurangkan TNF dan faktor keradangan lain. Dengan mengikat kepada reseptor vitamin D, metadikol boleh mengawal penyerapan kalsium dan fosforus untuk meningkatkan ketumpatan tulang dan mengurangkan risiko patah tulang yang disebabkan oleh osteoporosis. Oleh itu, metadikol boleh menghalang keradangan, mengurangkan kesakitan, risiko patah tulang dan meningkatkan fleksibiliti sendi pada pesakit. Akhir sekali, untuk penjagaan kesihatan, anda perlu mengambil 3 semburan sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Orang yang mempunyai masalah kesihatan boleh mengambil 5 semburan sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Sekian sahaja, terima kasih.